Hari masuk kelas bio tu memang full English lah. Full English macam tahu lah, macam tak boleh bawa kalau aku lah. Tak boleh bawa. Saya daripada ni program SCS. Saya fizikal. SCS tu sistem 4 semester. Okay, kalau aku baru sem 1 ni, dia macam SCS ni dia macam tak ada apa-apa lagi. Dia macam korang belajar basic lagi. Kalau masuk sem 3 dengan sem 4 baru belajar more to ni lah, dalam lagi pasal dah tengah setahun. Lepas tu masa aku dapat modul Sen Hayat, dia kau akan stay dalam kelas tu dalam seminggu. Kau akan belajar bio tu dulu. So kalau kau tak boleh baru kau tukar. Proses pendekatan dia macam dalam seminggu gitu juga baru dapat keputusan. Kau kena buat surat. Aku ni lah minta maklum, so buat surat, lepas tu minta print out semua, lepas tu dah dapat. Lepas tu kenapa nak tukar kau? Kenapa nak tukar? Itu penting. nak tukar sebab 3 hari masuk kelas bio tu memang full English lah. Full English macam tahu lah, macam tak boleh bawa kalau aku lah. Tak boleh bawa. So aku tukar. Lepas tu kalau sem 1 tu ada program Kakom, aku masuk, aku wakil KMJ dalam bola sepak. Pernah nampak tak gambar dia bola sepak kat TikTok kan? Yang saya keluarkan kan? Time tu apa ni, kita tak ada rezeki nak dapatkan medal, tapi lepas grouping lah. So dalam aku jam Kakom tu, aku lebih ramai kenalan lah. Lepas tu dapat join petang-petang tu, tak ada 2 bilik dia, dapat sekian sikit.